Saya Muhammad Nazib bin Jasiman, Pegawai Pengurus bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N17 Semerah. Dengan ini ingin memaklumkan bahawa telah menerima kertas penamaan calon daripada 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan bagi Negeri bahagian Pilihan Raya N17 Semerah. Dengan ini saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Negeri N17 Semerah mengikut susunan dalam kertas undi seperti yang berikut. Yang pertama, Farid Khalid daripada Parti Barisan Nasional. Yang kedua, Halim Kepul dari Perikatan Nasional. Yang ketiga, Muhammad Khuzan bin Abu Bakar dari Parti Harapan. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 7 Julai 2026 iaitu hari Selasa, dan hari mengundi pada 11 Julai 2026 iaitu hari Sabtu. Sekian, terima kasih.